Awak mesti tak percaya. Roblox tu is boycott Roblox. Ada orang buat lah. Ada orang buat supaya awak tertipu. Tapi kalau beli robot baru Awak kan selalu top up robot nak beli barang kan? Duit yang awak top up tu akan pergi ke guna duit tu beli peluru ke, beli senapang ke. Senapang tu pula diguna untuk budak-budak kecil kat Palestin. Maksudnya awak dah menolong budak-budak dekat Palestin tau. Macam ni je, senang lah, tak payahlah main tu. Lepas tu dalam Roblox, lepas tu mencarut. Bocil. cikgu ada orang yang ajar. Siapa? Akil Zulkifli.